tak boleh buka lah, sayang. Alah, bukalah pintu ni sekejap je. Sekejap je. I dah sign kontrak tau. Nanti Mama you dengan wife you marah I macam mana? Actually kan, I tak boleh nak rapat pun dengan you. Berbual, pandang muka you pun I tak boleh. Semua tu dalam kontrak, baby. Tapi I horny sangat-sangat ni. Please buka sekejap je. I dah fume so I tak nak tidur. I nak cium je. Please buka sekejap je. Sekejap je, okay? You memang dah suka dengan minyak wangi I. Of course lah, baby. I dah horny. I tak tahan lah. I promise. I settle. I naik terus. I kalau boleh, memang nak buka pintu ni, sayang. Tapi I tak boleh. Sebab I dah sign kontrak. Nanti kalau I kena buang kerja, siapa nak tanggung I?